1 kilogram emas di tangan saya ini telah dimiliki oleh seorang pemilik bisnes 8 bulan yang lepas dengan harga RM450,000. 1 kilogram yang sama pada hari ini berharga sekitar RM570,000. Dan katakan beliau ingin jual 1 kilogram ini semula kepada Public Gold. Public Gold membeli semula 1 kilogram ini pada harga sekitar RM540,000 setelah tolak spread value 6%. 1 kilogram ini memberikan keuntungan bersih 20% selama 8 bulan selepas tolak spread. Dan pemilik bisnes ini tak perlu bayar kos maintenance bulanan dan belum cukup tempoh untuk beliau membayar zakat. Berbeza jika beliau membeli emas 1 gram pada bulan Februari dengan harga RM450. Jika beliau menjual emas 1 gram ini setelah tolakan spread value 9%, beliau akan dapat sekitar RM530, keuntungan sekitar RM80. Jadi, dari sudut pelaburan, anda perlukan jumlah gram emas yang lebih besar. Tetapi, jika bajet belian emas anda kurang dari ini, anda adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia selama 18 tahun dan tidak seorang pun dari 2 juta penyimpan emas Public Gold yang tidak dapat emas, dan inilah kredibiliti Public Gold. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk link di bio, saya bimbing sebaiknya.